Jadi mek rasa sakit nak duduk dak ni nak nyawa tak sedak. Mek tanya ke goyak kata pamoga cucu memakai pamoga. Pamoga ni bersuhu dia kata. Apa bulan mak tak ada gerak sudah ni duduk dia saja. Pakai pamoga tu mek rasa lega sini ada dada ni. Patu ni hok patah ni hok tak boleh nak itu ni. Hati-hati boleh dah geruk kaki. Boleh geruk. Makan habis botol tu mek rasa sihat dah. Kalau kira kat orang kata aduh warna makan pamoga mahal-mahal tu. Sakit kita tahan. Pada mula-mula buat nyanyi lah. Apa ni? Kau makan pamoga kat dapat segar sihat dia kata. Ngambul ni jauh nampak segar kat we padahal kat we batu kali mu. Sebab tu ya mek tak tinggal sampai masa ni tak ada pitih pun mesti anak-anak bisa gitu dia tak ada. Alhamdulillah mujulah ada pamoga. Pamoga ni memang molek lah sebab mak saya boleh guna tu start dari dia mula-mula jatuh sakit tu hingga 9 tahun berterusan. Lepas dia guna tu alhamdulillah lah ada perubahan, dia boleh jalan ke apa, dia boleh buat kerja biasa gitu. Jadi anak-anak ada orang tua tak berapa sihat tu saya syorkan dapatkanlah pamoga ni untuk orang tua dia sebab benda ni tidak memudaratkan. Datuk Sri Wida, terima kasih banyak sebab keluar produk ni. Alhamdulillah muja ada pamoga.